So tanpa side mirror ni, kita tak boleh unlock kereta ni. Hari ni kita nak bercakap tentang sebuah SUV elektrik daripada pengeluar Leapmotor. So inilah dia Leapmotor C10. So model ini bukanlah model baharu di pasaran Malaysia. Model ni dah dilancarkan dulu, tetapi dengan harga permulaan dia RM159,000. Tapi untuk tahun 2025, harga dia RM125,000. Tapi mereka masih lagi mengekalkan ciri-ciri yang ada dan diorang tambah baik lagi features-features dan ciri-ciri lain yang ada pada Leapmotor C10. So salah satu penambahbaikan yang paling penting sekali untuk kereta EV adalah pengancasan AC on board. So daripada 6.6 kW sebelum ni, dia telah tambah baik sehingga 11 kW. Okey, tapi untuk DC fast charging dia, untuk DC charging dia masih kekal dan hanya mengambil masa setengah jam saja untuk daripada 30% sehingga ke 80%. Okey, so untuk bahagian kuasa dia, dia masih tak berubah. So dia masih menggunakan motor elektrik tunggal yang berkuasa 218 PS dan menghasilkan 320 Nm of torque. So percetutan daripada 0 sehingga 100 km sejam hanya mengambil masa 7.5 saat sahaja. Okey, dan kelajuan maksimum untuk kereta ni dihadkan sehingga 170 km sejam. So untuk ruang kargo dia, untuk ruang bonet dia, bonet belakang dia, dia menawarkan 435 liter ruangan dia dengan 1410 liter bila kita lipat kerusi belakang tu. Okey, salah satu ciri unik yang ada pada Leapmotor C10 ni adalah side mirror ni sangat-sangat penting. Okey, so tanpa side mirror ni, kita tak boleh unlock kereta ni. So untuk model C10 untuk pasaran Malaysia, diorang bekalkan dengan kad NFC. So kad NFC ni digunakan untuk unlock kereta dan juga untuk menghidupkan sistem elektronik di dalam kereta ni. So macam mana nak guna? So kita hanya tap saja dekat sini. So kereta dah unlock. So kalau kita nak lock balik kereta, so kita kena tap lagi sekali. So kereta dah lock. Okey, untuk menghidupkan sistem elektronik ni, kad NFC ni kena letak dekat sini. Okey, so kita kena tekan brake dan sistem elektronik untuk kereta ni semua dah start. Untuk bahagian dalaman kereta ni adalah yang menariknya adalah dia didatangkan dengan skrin infotainment 14.6 inci dengan kualiti 2.5K. Cukup cerah. Okey, so skrin yang kecil ni pula adalah skrin 10.25. Cukuplah, interface tu kecil je, ngam-ngam je dekat dalam steering ni. Lagi satu yang menarik adalah kereta ni didatangkan dengan ambient light. Ambient light ni memang dah ada dekat sini. So kita boleh pilih warna apa yang kita nak untuk ambient light ni. Anak saya suka main dengan ambient light ni. Lagi satu ciri menarik yang ada pada kereta ni adalah dia punya panoramic sunroof dia. So kalau bawa budak-budak, dia orang suka. Okey, sebab apa? Sebab bila malam dia orang boleh tengok dekat luar. Okey, cuma dia orang tak boleh keluar kepala je lah sebab dia panoramic sunroof. Tapi bila dia orang baring kat belakang ni, dia kata seronok dapat tengok bintang kat atas tu. Selain itu, kereta ni juga dilengkapi dengan 7 beg udara dan juga ada 12 speaker dekat dalam kereta ni. Dia punya audio dia memang best guys. Sekejap saya cuba buka satu kita dengar dia punya audio ini lagi satu ciri yang anak saya suka. Seat dia boleh dijadikan flat macam ni. So kalau nak pergi bercuti ke, pergi camping ke, pergi orang kata bersiar-siar tepi pantai, bolehlah buat flat macam ni, letak toto, dia orang boleh baring sambil-sambil dengar lagu kan best macam ni. Okey, jadi kepada anda di luar sana yang nak melihat Leapmotor C10 ni secara dekat, so bolehlah datang ke Wan Utama New Wing. Dekat sana mereka ada buka satu pop-up store, Cycle and Carriage. So dekat situ ada dipamerkan lah model Leapmotor C10 ni.
Okay, bermula daripada 1 Ogos sehingga 20 Oktober 2025. So kalau rasa nak tengok secara dekat League Motor C10 ni, bolehlah pergi ke sana. Okay, jadi kepada anda di luar sana, jangan lupa like, follow and share. Roda Panas.